Hmm. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana sudi untuk bersama kita dalam program pagi ini, iaitu sebahagian daripada program Rocket STEM Challenge at Sabak Bernam sempena program Kampung Angkat Madani Agensi Angkasa Malaysia. Untuk pagi ini kita akan dengar tentang topik Introduction to Solid Rocket oleh Dr. Ahmad Hussein bin Abdul Hamid, pensyarah daripada Faculty of Mechanical Engineering UiTM Shah Alam. Tanpa kita melengahkan masa, kita terus ke program utama kita. Silakan. Okay, terima kasih Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pagi ini saya akan sampaikan presentation yang bertajuk Introduction to Solid Rocket. So untuk makluman semualah, saya yakin dalam ni ada pelajar-pelajar, cikgu-cikgu, saya perasan tadi ada wakil daripada KPT. Jadi insyaAllah sebenarnya program pagi ini adalah persediaan lah kepada terutamanya pelajar-pelajar yang akan menyertai pertandingan pada bulan 7 nanti. Okay, jadi ini saya akan kongsikanlah sedikit teori berkenaan dengan solid propellant rocket. Okay, saya teruskan dengan presentation ya. Jadi boleh nampak ke skrin saya ni? Boleh. Okay, saya cuma mungkin terbalik kot yang saya. Okay, is it okay now? Okay. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan tengok ada 6 agenda pengajian kita, iaitu yang pertama sekali dari segi design lah, reka bentuk roket itu sendiri, dari segi apa input, output, apa parameter kan. Yang kedua dari segi komponen lah. Okay, saya tak akan sentuh design tu in detail, saya akan mungkin terus ke roket komponen lah. Okay, roket komponen. Kita nak kenal pastilah apa komponen-komponen dan apa fungsi setiap komponen tersebut. Yang ketiga, kita akan tengok dari sudut aerodynamics. Yang ini sangat penting lah. Okay, yang sangat penting sebab aerodynamics ni nanti dia akan ada kaitan dengan agenda yang keempat kita, iaitu static stability, kestabilan sesebuah roket. Okay, supaya kita dapat pastikan yang roket itu dapat terbang dalam keadaan menegak. Yang agenda seterusnya kelima ialah dari segi macam mana kita nak tentukan kestabilan sesebuah roket itu. Okay, dan kestabilan itu bergantung kepada 2 poin lah, iaitu titik graviti, pusat graviti dan juga pusat tekanan. Dan akhir sekali kita akan tengok satu software lah, satu software yang mana kita boleh gunakan untuk kita reka bentuk roket dan juga kita menganalisa keupayaan sesebuah roket tersebut lah menggunakan software Open Rocket. Okey, jadi kita pergi kepada reka bentuk lah secara overall. Jadi bila kita nak mereka bentuk sesebuah roket tu, pertama sekali kita kena faham apakah kelas roket yang kita ingin bangunkan. Okey, jadi ini adalah klasifikasi roket. Dia macam kereta lah, dia ada kelas kan, dia ada kelas kalau contoh kalau motor dia ada B, B2, B full, bergantung kepada sisi kenderaan tersebut lah. Okey, jadi sama juga dalam roket dia ada kelas-kelas dia. Daripada kelas yang paling kecil iaitu micro scale, okey, sehinggalah ke kelas yang paling besar tu O lah. Okey, jadi pada hari ini untuk pertandingan nanti kita akan bangunkan roket dengan kelas C. Okey, yang saya petakkan merah tu. So kelas C ni ialah dia punya total impulse dia sebanyak 10 ke 20 Newton second. Okey, Newton second. Maksudnya kalau ni sedikit teori lah. Kalau kita tengok ni thrust ni ialah daya tuja dan okey, di sini daya tuja dan ini ialah masa. So kita akan buatkan ujian statik roket motor. Bila saya kata roket motor ni rujuk kepada dia punya enjin lah. Okey, dan kita dapatkan ini curve ni lah. Okey. So once kita dapat curve ni, kita boleh kirakan total impulse menggunakan formula di sinilah. So daripada sinilah kita boleh tahulah apakah kelas roket yang kita sedang bangunkan. Okay, so kita pada peringkat permulaan dalam kita mereka bentuk motor tersebut, kita dah ada anggaran lah berapa total impulse yang kita nak bangunkan, dan ini adalah secara eksperimen lah kita verify. Baik. Dan seterusnya kita tengok fasa. Okay, jadi dalam proses design motor ni ataupun roket, kita kena faham apakah mission profile atau profil misi yang kita nak bangunkan.
Okay, dan ini adalah typical mission profile untuk roket, model roket. Jadi pertama sekali kita ada ignition and lift off. Ini adalah kita pembakaran propellant. Propellant ni ialah bahan bakar. Sebenarnya konsep roket model yang kita bangunkan ni dia lebih kurang sama dengan mercun roket lah, kalau nak mudah faham. Okay. Jadi kita nyalakan mercun roket tu. So ibaratnya macam tu lah, nak fahamkan. Kita nyalakan mercun roket dan mercun roket tu pun terbang. Okay. Jadi ini adalah fasa yang pertama, dia ialah ignition and lift off. Okay. Fasa yang kedua, engine burn out. Maksudnya di sini kesemua bahan bakar ataupun propellant tadi telah habis dibakar. Okay. Telah habis dibakar lah. So itulah engine burn out. Dan secara umumnya untuk roket yang kita bangunkan, engine burn out ni berlaku dalam masa lebih kurang 1 ke 1.5 saat sahaja. Pembakaran tu berlaku sangat cepat. Dalam masa 1.2, 1.3 saat, semua propellant tu dah habis dibakar lah. Jadi seterusnya apa yang berlaku ialah selepas propellant tadi telah habis dibakar, roket akan terus naik ke atas disebabkan oleh momentum yang ada. Okay. Dan ini dipanggil coasting phase lah, coasting phase. Okay. Fasa coasting yang mana roket tu akan terus naik disebabkan oleh momentum yang ada tadi lah. Sehinggalah momentum tu telah habis dan graviti mula menjalankan tugas dia untuk menarik roket tu ke bawah. Di sinilah mulanya apogee and ejection, yang mana apogee ni ialah maximum altitude, ketinggian maksimum yang dicapai oleh sesebuah roket, itu apogee lah, kita panggil apogee. Dan ejection ni referring to recovery punya fasa, yang mana parachute akan terbuka lah. Okay, bila parachute dah terbuka, jadi roket tu akan jatuh ke bawah lah. Ini fasa recovery. Okay, roket tu akan jatuh ke bawah dan kita akan design parachute tu supaya roket tu jatuh dan sampai ke bumi pada kelajuan tertentu lah, supaya dia tak merosakkan roket, terutamanya sistem telemetri yang ada dalam roket tersebut lah. Okey, jadi graf sebelah kanan ni adalah hasil simulasi yang kita lakukan menggunakan software OppoRocket tadi. Saya tidak akan pergi kepada detail lagi setakat ni. Jadi ini apa yang kita boleh dapat daripada simulasi tersebut ialah altitude dia, ketinggian berapa meter. Okey, kemudian kita ada vertical velocity, kelajuan dia secara menegak yang warna oranye ni. Okey. Dan juga kita ada vertical acceleration, pecutan dia lah, pecutan dia. Okey. Kalau kita tengok pecutan ni, nampak tak dia punya pecutan tu berlaku maksimum pada lebih kurang 1.5 saat. Di sini 1.5 1.6 saat. Dan di sini adalah engine burn out lah, yang mana bila engine burn out, jadi tidak ada lagi pecutan lah. Tapi dia akan terus ada kelajuan yang positif. Maksudnya roket tu masih lagi terus naik sehinggalah kelajuan tu mula menjadi negatif di sini. Di sinilah ialah apogee lah. Ni apogee dia. Okey, macam itulah kita baca graf ni. Okey. Seterusnya kita tengok roket komponen. Cuma saya nak pesan kepada pelajar-pelajar, sekiranya ada soalan boleh terus buka mic dan tanya saya lah, tak perlu tunggu sampai akhir sesi. Okey, insya-Allah saya cuba jawab yang sebaik mungkin lah. Sekiranya ada soalan terus tanya. Okey, kita tengok roket komponen lah. Okey, so ini sebagai contoh. Okey, jadi typically inilah komponen-komponen yang ada dalam sebuah model roket. Okey, kita ada nose cone. Okey, bahasa Melayu dia kon hidung lah bahasa Melayu. Okey, nose cone. Di sini payload section yang di mana kita letakkan kita punya telemetri. Okey, telemetri. And then kita ada nose block. Okay, basically nose block ni untuk menyambungkan antara the upper body tube to lower tube lah. Kita ada parachute, komponen yang penting. Okay, transition ni kalau kita ada perubahan diameter dari segi body. Contohnya body tube kita ni besar kan. Jadi kita nak sambungkan dia kepada yang lebih kecil ni, kita gunakan transition lah, itu term dia. Okay, and then fin. So banyak komponen di sini. Cumanya sebenarnya yang paling penting kita nak fokuskan perhatian kita pada hari ini ialah hanyalah dua komponen sini yang penting, iaitu nose cone dan juga fins. Okay, body tube juga mainkan peranan lah dari segi kestabilan. Okay, dari segi panjang pendek tube tersebut lah. Okay, so jadi ini tiga sahaja yang kita akan fokuskan pada hari ini. Actually dua lah. Body tube ni saya tak akan sentuh. Okay, tapi saya akan sentuh nanti towards the end, di akhir penyampaian nanti. Okay, kita akan tengok requirement atau keperluan untuk competition nanti. Jadi inilah gambaran atau lakaran asas roket yang kita bangunkan untuk tujuan pertandingan tersebut lah. Okay. Kita pergi kepada aerodinamik. Aerodinamik. Jadi bila kita kata aerodinamik ni, apa maksud aerodinamik?
Yang nak bertanya ke? Okey, tak. Okey, aerodinamik ini ialah kita melihat bagaimana tindakan ataupun action oleh angin yang bertindak ke atas roket yang sedang terbang. Okey, apakah daya-daya yang terlibat? Okey. Jadi kita ada dua kondisi di sini. Kondisi yang pertama ialah apabila roket itu terbang menegak. Okey, dalam keadaan terbang menegak ada 3 daya yang bertindak ke atas roket, iaitu kita ada thrust force di sini. Thrust force ni daya tujah yang dihasilkan oleh roket motor. Okey, ada api kan? Api itu akan menolak roket tu ke atas, itu thrust force. At the same time, kita tahu yang mana roket ni masih lagi dalam lingkungan graviti bumi. So kita ada sini daya graviti. Dan daya graviti ni bertindak ke atas pusat graviti, CG ni lah. Okey, kadang-kadang dalam buku teks dia pakai COM, Center of Mass. Benda yang sama lah tu sebenarnya. Okey, ada yang pakai CG, ada yang pakai COM. Itu benda yang sama, term yang berbeza tapi merujuk kepada benda yang samalah. Kemudian kita ada drag force. Ini adalah daya geseran. Daya geseran yang mana disebabkan oleh adanya angin tadi. Okey, angin tu akan bertindak ke atas roket yang sedang terbang tadi. So roket tu akan mengalami daya geseran tadilah. Okay. Ini dalam keadaan menegak. Tapi kalau roket tu terbang dalam keadaan menyerong macam ni, okey. Jadi sebenarnya ada tambahan 2 daya yang bertindak ke atas roket, iaitu kita ada wind force. Kenapa roket tu terbang sangat? Ada banyak faktor lah. Salah satunya ialah sebabkan ada angin. Ada angin. Jadi angin tu akan menyebabkan roket tu terbang tidak menegak. Dan bila roket tu terbang tidak menegak, dia akan ada satu lagi daya, iaitu daya angkut, lift force. Jadi lift force ni akan menyebabkan roket tu terus berpusing lah. Jadi di sini nanti saya akan terangkan lebih lanjut macam mana kita nak pastikan roket tu bila dia terbang tu dia tersengit lah. Jadi macam mana kita nak kembalikan roket tu supaya dia terbang tegak kembali, supaya dia dapat kekalkan kestabilan penerbangan tu lah. Okey, itu nanti topik yang kelima, nanti kita cerita pasal kestabilan. Okey, jadi saya nak bercakap sikit lebih kepada drag, daya geseran tadi tu. Okey, jadi drag tu sebenarnya banyak jenis. Cuma kita fokuskan kita punya perhatian kepada dua ini, yang bawah sekali ni, iaitu skin friction drag dan juga form ataupun pressure drag. Yang dua ni lah. Okey, jadi apa itu skin friction drag? Kita bayangkan macam ni lah. Contohnya kita berjalan dalam air. Kita akan rasa rintangan yang besar berbanding dengan bila kita berjalan dalam udara lah. Kan? Sebab apa? Sebab apa kita rasakan rintangan tu lebih bila kita berjalan dalam air? Sebab air ni dia ada sifat dia yang mana dia lebih likat berbanding dengan air udara. Kan? Jadi disebabkan kelikatan ini menyebabkan daya geseran tu bertambah. Jadi kita akan rasa resistant. Bila kita nak cuba berjalan tu, kita akan rasa ada daya geseran tadi yang lebih besar lah. Itu ialah skin friction drag. Maksudnya ini ialah disebabkan oleh action antara air dan juga kulit kita lah. Sama juga dalam konteks roket, skin tu merujuk kepada kulit roket tu. Maksudnya bahagian luar lah. Okay. Pressure drag ni pula ialah disebabkan oleh bila ada flow separation. Okey. Yang ni bila maksudnya ada objek-objek yang tumpul. Contoh kalau saya ada satu plate, saya alignkan plate tu dengan pergerakan. Jadi kita akan rasa kurang rintangan. Tapi kalau saya tegakkan plate tu, okey, seolah-olah plate tu kita akan rasa satu rintangan yang besar lah. Jadi itu disebabkan oleh pressure drag tadi tu. Tekanan. Sebabkan ada tekanan antara bahagian depan plate dan belakang plate tadi, disebabkan itu adalah daya geseran tadi. Okay, jadi kita nak tengok dua ni, apakah peranan ataupun contribution setiap drag ni, dua ni, kepada roket. Okay. Ini adalah contoh analisa yang dibuat oleh Open Rocket. Okay, so kita ada di sini dia punya komponen lah. Kita ada nose cone, body tube, kita ada fin dan seterusnya lah. Okey, jadi di sini kita ada dua tadi, pressure drag yang saya terangkan tadi, dan juga friction drag. Okay. Base drag ni sebenarnya sebahagian daripada pressure drag, tapi base drag ni berlaku pada base of the rocket lah. So jadi sebenarnya kita boleh bayangkan pressure drag dengan base drag ni adalah benda yang sama, cumanya base drag ni berlaku di bahagian tail of the rocket, dia punya bahagian belakang tu kan.
Okay, jadi kalau kita tengok sini secara overall lah, kontribusi pressure drag, kita campurkan dua ni, 13 dan 23, lebih kurang dalam 36%. Sementara friction drag dalam 64%, so lebih besar lah. Okay, jadi sebenarnya kita punya goal di sini, kita nak kurangkan drag sebanyak yang mungkin. Kenapa? Bila kita boleh kurangkan drag tadi, maka thrustnya akan dapat menolak roket tu dengan lebih baik lah, dan roket tu akan dapat terbang lebih tinggi. Itu tujuannya, kita nak mengurangkan drag tadi tu, drag force. Okay, so itu dari segi jadi kita dah dapati sini skin friction drag tu yang lebih besar lah. Jadi macam mana kita nak kurangkan skin friction drag? Okay, di sini ada dua cara lah yang kita propose. Pertama, kita boleh catkan roket tu supaya permukaan tu lebih licin, dan bila dia lebih licin, dia dapat kurangkan daya geseran tadilah. Okay. Yang kedua, kita gunakan airfoil fin tu. Okay. Nanti kita akan sentuh sini. Instead of kita gunakan rectangular profile fin, kita boleh gunakan bentuk sayap airfoil untuk kita kurangkan rintangan lah. Okay. Jadi di sini graf ni menunjukkan banyak mana kita boleh kurangkan drag. Bila ini unfinished ni, maksudnya kita tak buat apa-apa lah dekat fin. Okay. And then kita apply chart. Bila kita apply chart, nampak dia punya drag tu daripada 0.91 lebih kurang turun ke 0.75. Jadi kita ada situ penurunan daya geseran disebabkan oleh bila kita cat tadi. Dan kita boleh kurangkan lagi bila kita polish. Tapi tak banyak beza lah kan. Tapi kalau kita bubuh airfoil pula fin tu, jadi kita dapat kurangkan lagi drag kepada 0.5. Banyaklah di situ. Okey, dari segi komponen, kalau kita tengok komponen di sini, kalau kita kira, okey, body tube ni berapa persen contribution dia? 12 campur 44, iaitu 66 ataupun 65% di sinilah. Okey, kalau kita campurkan body tube, inilah contribution body tube, 65% daripada drag datangnya daripada body tube, 26% datangnya daripada fins, dan lain-lain 9%. Jadi body tube ni memang akan menghasilkan drag yang besar. Sebab itulah, jadi bila kita nak design body tube, kita nak body tube tu menjadi sependek yang mungkin supaya dia dapat mengurangkan drag di sini tadilah. Lagi panjang body tube tu, lagi besarlah permukaan skin dia tadi, maka lagi besar drag dia lah. Okey, seterusnya kita nak tengok pula kesan daripada bentuk fin kepada drag. Okey, jadi fin ini adalah antara bentuk-bentuk yang ada lah, yang biasa digunakan untuk model roket. Okey, kita ada swept fin, tapered swept, clip delta, trapezoidal and elliptical, dan banyak lagi lah sebenarnya fin. Awak boleh ada free form fin, maksudnya boleh lukis fin tu secara free. Okay, tapi yang paling banyak lah digunakan untuk model roket, clip delta. Jadi saya fokuskan perhatian saya pada clip delta lah. Okay, jadi ini adalah clip delta punya fin. Ini dia punya nomenclature lah. Okay, yang ini panjang ni, kita panggil dia span. Span, ataupun dalam open rocket dipanggil height. Okay, benda yang sama lah, merujuk kepada yang sama, height. Yang di sini panjang yang di tepi ni kita panggil tip chord, dan yang di dalam ni kita panggil root chord. Okay, root chord, dan sudut di sini kita panggil dia sweep angle. Okay. Nanti dalam open rocket kita boleh set semua parameter ni lah mengikut apa kita punya reka bentuk tadi. Jadi apakah kesan daripada, kita nak tengok contribution setiap geometrical parameter ni kepada drag, dan drag ni berkaitan langsung dengan apogee, iaitu dia punya maximum altitude, ketinggian yang maksimum lah. Jadi kalau kita tengok secara keseluruhan, pie chart ni, kita dapati sebenarnya ada dua parameter yang memainkan peranan yang besar kepada apogee ataupun drag lah. Iaitu span, yang ini panjang fin ni, dan juga dia punya thickness, ketebalan fin tu. Yang ni saya tak tunjuklah thickness kan. Ketebalan fin tu. Jadi dua ni memainkan faktor yang sangat penting dalam menentukan drag ataupun apogee sesebuah roket. Jadi pelajar-pelajar kena ambil perhatian di sinilah, kena ambil perhatian. Sekiranya katakan roket tu mempunyai drag yang besar, jadi tumpukan perhatian kepada dua parameter ni, iaitu ketebalan fin dan juga dia punya span. Ini hasil kajian yang lepas lah. Baik, seterusnya kita tengok, ini untuk fin. Ini fin. Jadi kita tengok seterusnya adalah nose cone. Nose cone, bentuk nose cone tadi. Tak adalah kita nampak roket tu buat bentuk macam ni kan, tapi ini untuk sekadar perbandingan. Kita ada blunt, tumpul. Kita ada blunt cone, ada bentuk cone, hemisphere, parabola. Jadi
kita start daripada sini lah blunt. Okey, kita ambil secara relatifnya blunt ni adalah 100%. Jadi bila kita buat bentuk cone, okey, blunt cone, okey, jadi kita punya drag turun kepada 50, lebih kurang 50%. Okey, seterusnya kita ada cone turun lagi kepada lebih kurang dalam 24-25%. Okey, sampailah kita ada yang paling rendah drag ialah parabola. Tapi nanti kita tengok dalam open rocket, kita ada beberapa pilihan lain lagi lah. Kita ada ogive, tangent ogive dan seterusnya. Okey, jadi apa peranan cone ni? Nose cone, peranan utama dia ialah untuk mengurangkan daya geseran tadi atau daya rintangan. Itu peranan utama dia. Okey. So ini dari segi kesan bentuk lah. Tapi macam mana pula, okey, bentuk yang sama tapi dia ada, kita panggil dia fineness ratio. Okey, jadi nisbah dia punya panjang L dan juga diameter, base diameter lah. Okey, L bahagi D. Jadi semakin besar nilai L bahagi D ni, maka semakin panjanglah nose cone tu, dan ini juga akan mainkan peranan lah. Okay, kalau kita tengok daripada graf di bawah ni lah, untuk cone dan juga untuk half power punya nose cone lah. Jadi daripada kedua-dua graf ni, kita boleh katakan yang mana semakin panjang nose cone tersebut, semakin rendah dia punya daya geseran tadi. Tengok yang paling rendah sini, yang warna biru muda ni kan, ini adalah dia punya fineness ratio dia ialah 6. Maksudnya paling panjang lah. Paling panjang. Jadi di sini kita boleh buat kesimpulan semakin panjang nose cone tu, semakin kurang dia punya drag coefficient. Tapi kena ingat bila kita design nose cone tu terlampau panjang, dia akan ada kesan lain, iaitu dari segi berat. Jadi semakin panjang nose cone tu, semakin beratlah nanti parts tu kan. Jadi bila semakin berat, maka dia akan mengurangkan apogee, iaitu altitude maksimum yang dapat dicapai oleh roket tersebut. Jadi di sini dia ada macam competition lah. Okey, antara kita nak mengurangkan drag dan juga berat. Di sinilah datangnya optimization. Okey, jadi setiap kumpulan haruslah optimumkan design atau reka bentuk sesebuah roket tu lah. Okey. Dan alhamdulillah benda ni boleh berlaku secara maya, iaitu software, yang mana open rocket nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat optimization itu lah. Okey, seterusnya dari segi stability. Okey. Saya tunjukkan dua video lah, contoh yang mana roket yang terbang tidak stabil. Okey. Okay, video pertama ini adalah yang video yang di sini lah kita buat dia. Itu contoh roket yang tak stabil, dan ini contoh yang kedua lah. Okay, jadi sebenarnya kita cuba elakkanlah roket yang penerbangan macam tadi tu tak stabil. Sebab pertama dari segi bahayalah, safety, keselamatan. Jadi kita tak nak roket tu tersasar jauh. Okay. Dia ada satu term kita panggil 20 degree cone tu, nanti saya akan explain apa maksud dia. Okay. Jadi untuk faham kestabilan sebuah roket ni, kita kena faham static margin. Apa itu static margin? ME lah. Okay. Jadi untuk faham static margin tu pula, kita kena faham apa itu CP dengan COM. Jadi tadi yang saya katakan tadi lah, COM ni, center of mass ni sebenarnya ialah center gravity, pusat gravity lah. Okay. Apa itu CP? CP ni ialah center of pressure ataupun pusat tekanan. Okay. Jadi saya rasa center of gravity semua orang faham lah. Okay. Contoh kalau kita ada pen, kita cuba balancekan pen tu atas jari kan. Dekat mana titik yang mana pen tu stabil, di situ ialah pusat gravity. Okay, center of pressure ni dia tidak semudah center of gravity untuk kita tentukan. Nanti saya akan dalam learning agenda yang nombor 6 ni, saya akan terangkan macam mana kita nak tentukan pusat tekanan ni, center of pressure. Okay. Jadi untuk sekarang ni kita cuma terima, okay, kita ada dua titik lah dalam roket ni, iaitu pusat tekanan dan juga pusat gravity. Okay, jadi untuk memastikan sesebuah roket itu stabil, okay, nilai pusat tekanan tolak pusat gravity bahagikan dengan diameter roket tu, berapa diameter body roket ni, dia mestilah nilai dia lebih besar daripada 1. Maksud di sini ialah, okay, yang ni center of pressure dengan center of mass ni, kita ukur dia daripada nose cone, daripada nose cone.
Daripada nose cone, berapa jarak dia ni? Berapa jarak dia ke sini? Jadi, untuk memastikan sesebuah roket itu stabil, pusat tekanan tu mestilah duduk di bawah daripada pusat graviti. Maksudnya nilai pusat tekanan tu mesti lebih besar daripada pusat graviti lah. Atau dengan kata lain, nilai dia mesti positif lah, lebih besar daripada 1. Itu maksud di sinilah. Okay. Jadi contohnya, ini ialah yang desired condition, kondisi yang kita nakkan, iaitu pusat tekanan ni berada di bawah daripada pusat graviti. Jadi dalam keadaan off design, roket itu terbang dalam keadaan sengit, okay, dia ada displacement angle. Jadi akan ada lift force tadi kan. Jadi apa fungsi lift force tadi ni? Sebenarnya dia akan kembalikan roket ni ke arah direction of motion, ke arah pergerakan dia tadi yang asal, yang tegak ke atas. Jadi ini tujuan dia lift tadi. Okay, restoring torque dia panggil lah, about center of mass. Tapi kalau kita salah design, katakan kita tak consider dua titik ni tadi, tiba-tiba kita punya pusat tekanan ni berada di atas daripada pusat graviti. Jadi apa yang berlaku bila roket tu terbang sengit ke kanan, jadi daya lift ni tadi akan terus menyebabkan roket tu terus ke kanan dan dia akan berpusing-pusing. Ini yang kita tengok tadi tu, kan? Jadi sebenarnya sangat kritikal. Jadi bila kita design roket nanti, pastikan yang mana kita punya titik tekanan ni sentiasa berada di bawah daripada pusat graviti, kan? Jadi dalam software Apollo roket tu dia dah bagi nilai stability sini, ni 1.35 kaliber ni, maksudnya nilai static margin ni ialah 1.35 yang di sini. Jadi kalau kata 1.35 ni besar daripada 1 lah. Kan? Jadi besar mana yang kita nak? Adakah lagi besar lagi bagus? Okey. Jadi seterusnya saya tunjukkan slide ni. Jadi lagi besar static margin, semakin stabil lah roket tersebut. Tapi ingat kita tak nak juga roket kita terlampau stabil. Bila terlampau stabil, apa yang berlaku, kita panggil satu fenomena weathercocking, weathercocks. Okey. Jadi ini pun kita tak naklah berlaku bila terlampau stabil. Jadi bila terlampau stabil, apa yang berlaku? Katakan ada angin bertiup daripada sebelah kiri ke kanan. Jadi roket tu akan ada tendensi untuk pergi ke arah angin. Ini menyebabkan roket tu, ini adalah disebabkan oleh roket tu terlampau stabil. Tapi kalau terlampau stabil, katakan kita punya static margin tu sehingga 2, 3, 4 nilai ni tadi, sampai 4 katakan, maksudnya terlampau stabil. Jadi apa yang berlaku, bila ada angin bertiup daripada kiri ke kanan, roket tu akan pergi ke arah angin tu dan dia akan keluar daripada 20 degree cone ni tadi. Ini yang saya katakan tadi, 20 degree cone ni. So sebenarnya kita nak dia stabil supaya dia tak keluar daripada 20 degree cone ni. Okay. Dan kalau terlampau stabil, dia punya apogee point ni berada di luar 20 degree cone. This is unsafe condition lah. Okay. Jadi sebenarnya yang sebaiknya static margin ni bila kita design tu, kita nak nilai dia lebih kurang 1.5 kepada 2.5, lebih kurang macam tu lah. Nanti requirement ni saya akan bagi pada slide terakhir nanti. Okey, jadi rocket engineer ada beberapa approach lah. Okey, cadangkan beberapa approach, kaedah macam mana kita nak meningkatkan kestabilan. Salah satu cara ialah kita gunakan spin stabilization. Kita pusingkan roket tu sementara roket tu terbang, kita pusingkan roket tu menggunakan Kant angle lah. Okey, yang ni pelajar-pelajar bolehlah nanti balik Google tengok macam mana kan. Jadi saya tak nak pergi detail di sini. Okey. Jadi cumanya daripada kajian-kajian yang telah dijalankan sebelum ni, kita dapati bila kita spinkan roket tu, yang warna hijau ni ialah kita pusingkan roket tu, dan yang biru ni ialah yang asal lah tanpa ada spin. Okey, bila kita spinkan roket tu masih lagi terbang stabil dan sampai apogee walaupun kita ada side wind. Ini adalah angin lintang pada kelajuan sehingga 15 sampai 17 mile per hour lah. Masih lagi roket tu dapat mencapai apogee. Sedangkan tanpa ada spinning, pada lebih kurang 11-12 mile per hour, roket tu dah tak stabil lah. Dah tak stabil. Jadi di sini kita dapat tunjukkan yang mana kestabilan roket dapat dipertingkatkan dengan kita pusingkan roket tersebut. Ini pula kesan daripada kalau kita design kita punya fin tu, kan kita contoh kalau kita ada 4 fin, jadi sudut antara fin tu ialah 90 darjah. Kalau kita ada perfectly 90 darjah, kita boleh dapat altitude 755 feet kaki, apogee. Tapi katalah kita off design sikit je, terlari sikit 2 darjah je.
Yang satu ni jauh sikit 2 degree, yang satu lagi fin 2 degree kurang. Jadi disebabkan oleh sedikit tidak apa ni kata simetri dalam design kita tu, bukan design lah sebenarnya, dia dalam fabrication kan. Bila kita fabricate tu mungkin kita gam tu tersengit sikit ke, jadi dia akan mengurangkan kita punya ketinggian roket tu daripada 755 kepada 631. Jadi kesan dia sangat besar lah. Jadi bila kita dah design, kita memang akan design dia perfectly symmetrical. Tapi bila kita fabricate nanti, bila kita bina roket tu, kita kena pastikan yang fin tadi mesti juga simetri lah. Okay, seterusnya. Doktor, boleh tanya doktor? Boleh, silakan. Adakah jarak yang tak sama tadi, tak simetri tadi, dia mengganggu kestabilan untuk roket target lah untuk ni? Dia pada pahaman saya, dia tak akan mengganggu sangat kestabilan tu lah. Dia cuma akan menyebabkan drag tadi yang akan lebih besar lah. Sebab kestabilan tu dia bergantung kepada fin size tadi. Sebab lagi besar fin size tu, lagi besar dia punya lift force tadi tu lah. Jadi lagi besar lift force tu, dia akan cepat dia akan balikkan roket tu ke arah asal dia balik lah. Cuma bila dia tak simetri, dia akan create another force lah, iaitu yang apa tadi, spinning tu kan. Yang spinning sebenarnya akan meningkatkan juga drag force tadi lah. So bila drag force meningkat, dia akan mengurangkan dia punya apogee lah, peak altitude tadi. Tapi insyaAllah untuk pertandingan, kita akan provide dia punya fin tube, yang mana dia ada slot. Jadi insyaAllah tak akan adalah kes yang macam ni. Sebab kita dah ada slot. Jadi pelajar nanti hanya slot in dia punya fin tu ke dalam slot yang kita sediakan. Jadi dia memang kita dah bahagi 4 tu sama rata lah. Okay, harap menjawab soalan. Seterusnya, yang ni agak penting lah. Macam mana kita nak tentukan kestabilan sesebuah roket. Jadi, first saya sentuh tentang CG lah, Center of Gravity, pusat gravity. Saya rasa semua orang jelas lah. Ini cara yang paling mudah. Jadi kita ikatkan benang pada roket dan kita cuba alihkan kedudukan benang tu. Kita alihkan dia ke depan, ke belakang sampailah roket tu dapat betul-betul mendatar. Jadi di mana kedudukan benang tu, di situlah kita punya center of gravity. Jadi kenapa kita nak tentukan center of gravity? Sebabnya kita nak tahu pusat putaran roket tu. Sebab roket tu dia tak akan berputar di bahagian bawah roket masa dia terbang tu. Tak mungkin lah. Dan dia tak akan berputar pada nose cone lah. Dia akan berputar pada center of gravity. Okay. Katakan nanti bila pelajar-pelajar nanti dah bina roket, kita nak tentukan center of gravity. Okay. Jadi center of gravity ni kita tak ada komponen-komponen. Jadi belum komplit lagi lah kan. Jadi contoh telemetri. Jadi pelajar boleh gantikan telemetri itu, berat telemetri itu dengan plastisin, clay. Kita letaklah clay itu di depan ni untuk menggantikan contoh telemetri sistem yang kita akan bagi kemudian. Jadi pelajar boleh estimate lah ke mana kedudukan center of gravity kan. Jadi kita akan rebalance lah. Menggunakan clay itu sebagai pengganti komponen-komponen kita tak ada lagi. Contohnya roket motor kita tak ada kan. Tapi kita akan tahu berapa berat roket motor. Jadi kita gantikan dengan clay lah. Bila kita letak clay dekat belakang ni, roket tu akan terjongkit. Bila terjongkit, kita kena shiftkan tali ni ke belakang supaya roket tu akan jadi mendatar kembali lah. Macam ni kan, kita shiftkan ke depan ke belakang dan roket tu akan kembali mendatar lah, rebalance. So di situlah kita punya titik seimbang lah. Okay. Dan titik seimbang tu ialah pusat gravity. Ini cara yang mudah. Gravity tak ada masalah. Okay. Cumanya untuk menentukan titik tekanan tadi tu memang sedikit mencabar. Dia ada beberapa kaedah di sini. Okay, ada yang kaedah matematik dan kaedah mekanikal. Saya akan sentuh 3 kaedah di sini yang mana pelajar-pelajar boleh buatlah di sekolah. Okay, pertama sekali menggunakan Barrowman equation. This is apa yang kita ada dalam open rocket. Nanti saya tunjukkan. Kita ada gunakan kaedah simplified calculation, kaedah pengiraan yang mudah dan juga cut out method. Okay, jadi kita tengok dulu simplified calculation yang paling mudah lah. Okay. Contoh ini kita punya roket. Kita punya roket. Jadi kita pecahkan roket tu kepada 3 komponen lah, iaitu nose, body dan fins. Okey. Jadi kita tentukan berapakah jumlah projected area, jumlah keluasan projected untuk setiap komponen tadi. Itulah A. AN ni ialah
projected area of nose cone. Okay, kita ada AB ialah projected area of body and kita ada AF projected area of feet. Okay, kita ambil satu reference line, usually kita ambil di bahagian belakang ni dan kita kirakan berapakah jarak daripada reference line ni kepada titik tengah komponen tersebut. Contohnya nose cone ni, ini tengah dia kan. Jadi jarak daripada reference line ni ialah DN. Seterusnya sama juga dengan body, ini titik tengah body katakan, so ini ialah DB dan titik tengah fin katakan berada di sini, jarak ini adalah DF. Okay, jadi kita dah ada DN, DB, DF, AN, AB, AF dan A ni adalah jumlah keseluruhan area iaitu AN campur AB campur AF. Dapatlah A ni. Okay, jadi daripada formula ni, satu parameter yang kita belum ada ialah CP. Jadi senang je. Kita masukkan nilai tadi, bahagikan dengan A ni semua ni, maka dapatlah nilai titik tekanan tadi, center of pressure. Okey. Ini hanyalah anggota anggaran sajalah, anggaran kasar. Okey. Nanti bila kita dah dapat nilai ni, kita boleh bandingkan pula dengan kaedah yang kedua iaitu cut out method. Cut out method ini pula okey. Sama juga konsep dia, kita dapatkan projected punya area. Okey, kita potong ni roket kita yang sebenar, tapi kita ambil profile dia saja, cut out profile. Kita ambil profile ni. Okey, dalam bentuk 2 dimension dan kita seimbangkan profile ni. Kita cuba seimbangkan dia, okey, di atas satu papan lah. Okey, jadi di mana roket tu seimbang, dia dapat jadi horizontal lah, balance. So di situlah kita punya center of pressure, titik tekanan. Dia berbeza dengan center of gravity. Okey, apa beza dia? Untuk menentukan center of gravity, okey, kita kena mengambil kira berat komponen yang ada dalam tu. Kalau sini ada roket motor, di sini ada telemetri, ada parachute-nya kan. Kita kena ambil kira semua berat-berat tu dan kita akan dapatkan dia punya titik gravity. Tapi untuk center of pressure, kita tak mengambil kira berat sebab kita hanya replace dengan cardboard je, sekeping je. Tapi apa yang lebih peranan dia ialah dari segi besar cardboard tu lah di bahagian-bahagian tu. Okay. Jadi di sini kita dapat tentukan dia punya anggaran lah. Okay. Anggaran titik tekanan ataupun center of pressure. Okay. Jadi kita boleh bandingkan antara nilai yang kita dapat di sini dan di sini. Dan kita boleh bandingkan pula nilai yang kita dapat daripada open rocket. Okay. Sekarang kita dah masuk yang terakhir lah. Okay, open rocket. Ini saya akan terangkan sedikit tentang software. Okay, saya ada lebih kurang dalam 12 minit lagi. Okay, bila kita buka open rocket, pertama sekali kita akan nampak gambaran inilah. Okay, so kita di sebelah kiri atas ni kita ada design tree. Di sinilah kita masukkan semua komponen-komponen yang ada dalam roket kita nanti. Di bawah sini kita ada model view, kita boleh lihat, okey, dan dia ialah real time update. Maksudnya dia akan update kemas kini secara real time. Jadi bila kita tambah body tube, nanti kita nampak bawah ni bertambahlah body tube kan, so on. Okay, di sebelah bawah ni quick simulation, okey, dia akan buat a very quick simulation untuk bagi kita idea berapakah ketinggian roket tu. Contoh kalau kita tambah lagi satu komponen, dia semakin berat kan. Jadi mungkin apogee akan berkurang. Dia akan bagi tahu berapa maximum velocity dan juga maximum acceleration. Di sebelah bawah kanan, di sini adalah stability tadi. Stability lah. Okay. Dan ini adalah contoh simulation result. Kita ada yang tadi, yang mula-mula tadi saya tunjukkan, kita ada acceleration, vertical velocity dan juga altitude. Dan di sini adalah drag. Yang saya dah tunjukkan juga tadi lah, drag. Ini semua analisa yang kita boleh buat dalam software ni. Okay. Dan dalam software ni juga, dia boleh bagi kita anggaran flight simulation. Okay, kita boleh tengok kesan angin tadi menyebabkan roket tu terbang, disebabkan roket tu terlampau stabil. Dan dia akan ke kiri lah. Okay. Dan ini kalau kita ada, kita nak tengok dia punya lateral orientation. Okay, dari segi azimuth punya direction pun kita boleh dapat. Okay. Okay, slide ni yang paling penting. Okay, ini design requirement. Apakah keperluan reka bentuk untuk menyertai pertandingan kita. Dan ini kena follow lah. Okay, pertama segi kita ada 3 constraint di sini. Pertama ialah geometrical dimension. Okay, dari segi dimension, nose cone base diameter mestilah 54 mm. Okay, base diameter ni maksudnya yang bawah ni lah. Okay, 54 mm. Kenapa 54 mm? Sebab kita punya body tube outer diameter ni ialah 54. Jadi dia sama lah. Okay.
So nanti bila awak design nose cone dan nose cone, pastikan dia punya base diameter dia 54 mm. Minimum length of upper body. So body kita ni ada dua bahagian. Satu yang warna merah ni upper body, yang biru ni lower body. Okay. Jadi untuk upper body ni, kita bagi flexibility kepada setiap kumpulan untuk boleh kata adjust dia punya panjang dia. Tapi minimum dia mestilah 22 cm ataupun 220 mm. Sebab apa ada minimum ni? Sebab kita nak masukkan kita punya telemetry system dalam ni. Kalau pendek sangat nanti tak lepas nak masuk. Okay. Lower body yang biru ni, dia tak boleh main. Dia tak ada adjust. Dia mesti 80 lah. Kita dah fixkan dia 80. Okay. Fin root cord. Fin root cord ni, kita balik pada slide fin mula-mula tadi. Okay. Fin root cord ni yang mana? Yang ini. Root cord ni. Yang ni. So, fin root cord ni, mestilah berapa tadi? 30, mestilah lebih besar daripada 35 mm. Nak sama pun boleh. Okey. Ini slot height yang kita buat slot tu. Maksudnya tadi yang saya katakan ni, pelajar nanti boleh slot ke in, dia masuk je ke dalam sini kepada fin tube ni. Kita dah sediakan macam rongga lah lubang tu. Jadi fin tu mestilah lagi besar, fin root cord tu mesti lagi besar daripada 35 mm. Okey, jadi sini kalau kita tengok sini, pelajar-pelajar ada kebebasan untuk mengubah dia punya nose cone, dia punya upper body tube length dan juga fin. Di sini ada 3 komponen yang setiap komponen akan berbeza lah. Okay, jadi bila kita nak design, kita nak fabricate lah, kita nak buat kita punya nose cone dengan fin, pastikan material ni mestilah yang bukan material yang keras, besi, tak boleh. Strictly prohibited. Sebab kita tak nak ada komponen-komponen yang dibuat daripada bahan yang keras. Kita risau kalau jatuh, mungkin tak terkena orang, terkena kereta ke, contohnya kan. Kita minta doa lah supaya tak berlaku. Tapi ini ialah standard prosedur. Kalau kita ikutkan US punya standard prosedur pun memang dia tidak benarkanlah penggunaan bahan-bahan keras. Contohnya besi. Okay, untuk airframe, untuk nose cone, fin. Okay, material should support low weight, yang ringan, dan juga high stability flight untuk both performance and safety. Jadi bila dah design nanti kita akan check adakah roket ni stabil untuk diterbangkan. Okay. Jadi stability mestilah antara static margin tadi 1.5 kepada 2.5. Ini ialah keperluan. Kena capai ini nilai ni. Kalau terlampau rendah, mungkin kita akan reject roket tersebut lah. Terlampau tinggi pun sama. Sebab dia akan keluar daripada 20 degree cone tadi. So masa yang ada, saya akan tunjukkan software Open Rocket. So ini ialah software Open Rocket dan inilah roket sebenar yang kita akan terbangkan nanti pada bulan 7 insyaAllah. Lebih kurang ginilah design dia. So kita start dulu dengan nose cone. So bila kita masukkan nose cone, ini adalah parameter yang ada, kita boleh play around. Dia punya length. Yang ni tadi nak ubah fineness ratio, awak boleh ubah nilai length. Kalau saya panjangkan nilai ini, nampak? So nose cone tu semakin panjang lah. Apa yang berlaku bila saya panjangkan nose cone ni, nilai-nilai dekat sini ni, FOG, nilai di sini stability akan berubah secara real time. Jadi contoh sekarang tengok stability dia kaliber 2.01 lah, dia agak kecil itu. 2.01. Bila saya pendekkan balik, nilai tu nampak dia punya kaliber dia akan berubah 1.94. Jadi di sini awak boleh design secara cepat. Awak terus dapat nilai di sinilah. Ini base diameter. Ini yang saya katakan tadi, base diameter requirement dia ialah 5.4 cm ataupun 54 mm. Ini tak boleh ubah lah. Awak boleh juga ubah material. Contohnya nak pakai 3D printer, PLA di sinilah. Tapi katakan nak pakai kertas, paper, ataupun nak pakai plywood, nak pakai pine wood, ataupun nak pakai polycarbonate, awak boleh ubah. Bila awak ubah nilai sini, tengok nilai CG ni akan berubah. So sekarang ni nilai CG dia ialah 31 cm. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita pakai PLA kan. Jadi contohlah saya ubah kepada, katakan paper lah, kertas ringan. Bila ringan, maksudnya CG dia akan beralih ke belakang kan. Sebab depan nak jadi ringan. Bila depan ringan, jadi CG ni akan beralih
ke belakang. Jadi nilai dia akan bertambah. So sekarang ni 31 cm. Kalau saya tukar pada paper, nampak? Akan jadi 31.9 cm. Dia akan shift ke belakang. Jadi kita akan nampak kesan dia terus. Kesan dia terus di situ lah. Jadi sama juga dengan body yang part-part lain. Contohnya upper body tube. Awak boleh ubah. Tapi jangan ubah diameter ni. Ini dah fix. Length ni boleh ubah. Sekarang kita set 22. Contoh awak nak pakai panjang sikit. Okey, bila awak panjangkan body roket, apa yang berlaku ialah kestabilan dia akan berubah. Okey, kestabilan akan sebab apa? Sebab titik graviti dan titik tekanan akan berubah. Jadi dia akan memberi kesan secara langsung kepada kestabilan juga. Dan bukan saja kestabilan, dia akan mengubah dia punya drag tadi. Okey, macam mana kita nak tengok drag? Kita pergi pada tools, component analysis. Di sini kita akan ada drag karakteristik. Di sini tadilah graf yang kita keluarkan tadi. Okay. Jadi memang bila kita panjangkan body tube, awak akan dapati drag dia akan bertambah lah ni kan. Upper body tube sekarang ni drag dia lebih kurang 0.088. Okay. Jadi kalau saya panjangkan upper body tube ni, kita akan expect nilai dia tak akan bertambah lah. Kan, nampak? Saya tambahkan 1 cm saja, dia jadi 0.091. Nampak kesan dia. Kalau saya besarkan lagi, nampak? Jadi nilai drag ni akan berubah lah. Jadi di sini pelajar kena ambil perhatian, setiap perubahan pada geometri komponen tu, dia akan mengubah dia punya stability dan juga mengubah drag. Dan bila stability dan drag berubah, eventually dia akan mengubah apogee. Jadi macam mana pula kita nak tengok dari segi apogee tu? Di flight simulation. Flight simulation, kita boleh tengok sini. Di sinilah simulasi kita. Katalah kita ambil average wind speed dalam 2 meter per second. Okay, yang lainnya tak payah usik lah. Okay, jadi kita simulate and plot. Okay, jadi dah siap dah simulation. Sekejap je, tak sampai 2 saat. Okay, jadi kita boleh plotkan sini data-data kita nak tengok altitude, vertical velocity, vertical acceleration. Okay, kalau nak tambah data pun boleh. Contohnya kita nak tengok dia punya roll rate. Adakah kita nak tengok adakah roket tu roll tak, berputar tak, kan contohnya. Jadi kita pun plot. Okey, bila kita plot, maka keluarlah graf ni. Jadi nampak yang warna purple ni tadi roll rate. Sebenarnya roket tu berpusing sebenarnya, nampak dia berpusing. Positif negatif ni maksudnya dia berpusing lah. Okey, jadi kita tengok berapa apogee roket ni. Apogee maksudnya altitude lah. So dia naik sampai 150 meter, lebih kurang 151 meter lah. Kan? Jadi kita nak improve lagi tu. Macam mana kita nak improve lagi altitude ni? Kita boleh kurangkan drag atau kita increasekan kestabilan dia. Kan? Jadi di sini perlukan analisa lah. Okay. Jadi bila kita nak buat analisa tu, of course kita kena faham lah apa yang kita buat analisa ni, apa term-term, apa maksud apogee, lift, drag, center of pressure, center of mass and so on lah. Okay. So dalam upper tube ni kita ada mass component. Di sinilah mass component ni yang kita letak di sini ialah flight computer, telemetry. Okay. Ada ni telemetry yang sini. Di lower body tube kita ada parachute. Dan ini kita fix 8 cm ni, lower body tube. Kita dah fixkan dia 8 cm. Okay, body diameter dia 5.4. Di sini akan ada parachute dan di bawah sini kita ada fin tube. Kita akan provide kepada setiap sekolah dan sekolah boleh design fin ni masing-masing lah. Trapezoidal fin ni kita boleh play around. Contohnya saya nak besarkan root cord tadi kan. Jadi minimum 35 mm kan. Jadi awak nak buat besar lagi. Dia akan mengubah bentuk fin lah. Dan bila bentuk fin berubah, stability akan berubah. Bila stability berubah, apogee pun akan berubah. Jadi dia akan ada kaitan antara setiap parameter tu lah. Okay. Ataupun saya nak jadikan tip cord dia sama dengan root cord. Dia jadi macam tu lah. Okay. Ini boleh play around, fin. Okay. And then kita ada motor tube. Di sini motor refer to engine lah. Okay. Yang ini sekolah tak buat. Kita akan provide kepada setiap kumpulan. Okay. Saya rasa itu saja. Okay. Dah pukul 10 exactly. Mungkin saya open lah to any question kalau ada soalan.
Ada soalan dekat chat box. Chat box sekejap saya buka. Kat mana dia punya chat box ni? Oh ni chat. Okey. Soalan dia, salam, maaf baru masuk. Ada kertas konsep tak untuk pertandingan ini? Mungkin Farah boleh jawab ke? Kertas konsep tu apa maksudnya? Kita akan provide, inilah mungkin saya jawab secara teknikal. Kita akan provide kepada sekolah, mungkin file OpenRocket ni kita boleh provide lah to give an idea dari segi komponen-komponen apa yang ada dalam roket, dan pelajar boleh play around dengan ni lah, dan kita provide inilah apa dia punya design requirement yang mana setiap kumpulan perlu patuhi lah. Mungkin itu ke menjawab ke soalan tu, atau perlu apa lagi informasi yang diperlukan? Assalamualaikum. Doktor, body tube tu dia pakai material apa ya? Kita pakai kertas, paper tube. Ya. Tunjukkan yang kata fin punya setup dekat OpenRocket yang untuk rotation tadi. Untuk rotation? Yang fin yang kat OpenRocket punya software tadi, tak ada satu setup dia yang kita boleh rotatekan dari fin kat dalam OpenRocket tadi. Okey. Tak doktor kan yang dekat OpenRocket tadi. Okey, fin tadi nak macam mana nak rotate dia? Yang rotate itu. Okey, yang itu kita boleh kat ni, fin kan ni, kan angle ni. Jadi kalau saya pusingkan view roket ni side view, saya buat back view lah. Okey, jadi ni daripada belakang. Jadi kalau saya adjust fin kan angle ni, kita nampak fin tu akan rotate. Nampak tak? So maksudnya fin tu sebenarnya dah ada kan angle lah, dipanggil kan angle. Dia akan rotate lah. Dan bila dia rotate, dia akan menyebabkan roket tu ada roll rate lah. Di sini. Tapi fin cut ni sebenarnya tak besar. Biasanya dalam 2-3 degree je. Dia jangan terlampau besar sebab nanti drag dia akan increase drag. So yang Hamrel provide adalah 0 degree ke ataupun boleh adjust atau fix? Boleh adjust. Boleh adjust. Maksudnya kita tak provide fin tu nanti fin, nose cone, pelajar kena bagi design file tu .stl ke apa untuk kita 3D printkan. Kita akan ada workshop nanti pada 21 Jun kan Farah? 21 Jun. Jadi pada workshop tu nanti make sure setiap kumpulan yang akan join competition ni dah ready dengan file design tu. Supaya nanti bila datang ke workshop nanti Cik Aina akan semak dan dia akan mulakan print lah nose cone dan juga fin tu. Jadi kalau ada soalan boleh tanya sekarang, sebab kita akan expect grup-grup yang akan join nanti dah faham dan dah boleh mula dah form team dan mula design. Okey, lagi satu, boleh tahu ke apa material ataupun requirement yang Hamrel provide dengan student kena sediakan sendiri? Okey, secara asasnya Hamrel akan provide saya boleh katakan semua komponen lah. Okey. So nanti pada workshop tu nanti kita akan tunjukkan dari segi macam mana nak assemble roket. Okey, pada hari tu nanti setiap team akan terima komponen-komponen ni lah, body tube. Tapi saya rasa telemetri dengan roket motor kita tak bagi awal lah. Mungkin on the day lah kita akan assemble. Okey, tapi pelajar akan terima body tube, coupler. Okey, ni coupler ni yang kita ada coupler ni. Coupler ni yang menyambungkan antara tube atas dengan tube bawah ni. Kita ada 2 coupler. Okey, centering ialah untuk pastikan yang roket motor ni betul-betul berada tengah-tengah lah. Okay, kita panggil dia centering. So pelajar akan terima lah most of the komponen yang ada dalam OpenRocket ni pelajar akan terima pada hari workshop tu, kecuali nose cone, fin, motor dan juga telemetri. Sebab apa? Sebab macam nose cone dengan fin tu baru bagi design kan, kita baru nak print. Tapi nanti kita akan create satu grup WhatsApp yang mana pelajar tu jangan tunggu 21 Jun tu baru nak bagi design. Kalau boleh sebelum tu lagi, mungkin masa cuti sekolah tu ke buat kerja kat rumah, design, boleh communicate dengan kita melalui grup WhatsApp dan untuk kita verify design tu.
So that nanti pada 21 bulan tu datang tu design tu dah ready lah sebenarnya. Bukan kita baru nak modify, baru nak ubah tersilap design ke apa kan. So itulah maksudnya memang akan dapat most of the component kita akan provide. Maksudnya sekolah sebenarnya tak perlu prepare anything lah. Okay. Terima kasih Doktor. Okay, sama-sama. Mungkin nak kena prepare ni lah, gunting, gam tu, basic-basic tu sekolah prepare lah kan. Kalau perlu. Tapi maksud dia kita akan ada macam hands-on experience pada 21 Jun lah. Ya. So preparation untuk buat roket tu di antara tempoh 21 hingga ke tarikh launch 13-14 Julai, betul ya? Betul. So maksud after hands-on experience, semua material dah provided, bawa balik sekolah, student akan buat semua roket di sekolah masing-masing. Di sekolah masing-masing. Masa itulah nak cari stability, titik tekanannya, titik gravitinya kan. Okay. Pusat graviti. Okey, Doktor. Okey. Terima kasih. Ada soalan? Semua komponen guna paper ke tak? Ada komponen macam fin dengan nose cone kita akan gunakan PLA. Tube coupler most likely either PLA ataupun kertas. Kita masih lagi nak refine dia punya design lah. Design asal dia pakai kertas, tapi saya dalam proses kita nak refine lah design tu supaya lebih kukuh dan lebih stabil lah. Parachute kita gunakan nylon. Nylon ni betul ke Afar? Parachute saya tak ingat nama material. Nylon saya rasa. Shock cord pun kita pakai nylon. Tarikh pertandingan 12 hingga 13/7, betul. 12 tu pada hari pertama kita akan buat sesi assembly. Final assembly lah, kita punya motor dan juga telemetri. Pada 13 tu kita akan launch. Farah tu betul lah, nombor sesiapa yang boleh dihubungi. Nanti kita akan create group WhatsApp kan Farah? So semua betul. Semua team akan ada, kita boleh communicate through WhatsApp group lah. Okey, saya ni ada soalan daripada kawan saya daripada daerah Kelang. Dia off topic lah, bukan yang ni. Cuma dia nak tanya, ada apa-apa iuran penyertaan tak? Tak ada. Setahu saya tak ada kan Farah? Tak ada. Semua akan semua free. Walaupun hantar second team atau third team. Dr. Zul. Assalamualaikum semua. Sebenarnya pertandingan ni adalah sebenarnya Kampung Angkat Badani Agensi Angkasa Malaysia, MAISA. So insyaAllah sebab tu kita hantar untuk pemilihan tu. Sebenarnya grup pertandingan ni limit dia adalah 40 tim. So 40 tim, jadinya kita tengok penyertaan macam mana, tapi kalau boleh kita nak cuba 40 tim tu adalah 40 sekolah lah yang mendapat manfaat untuk program ni. Tapi katalah dia tak cukup, maybe boleh satu sekolah satu tim tu. Tapi sebolehnya adalah untuk satu sekolah satu tim. Dan sebab itulah juga semua ni adalah percuma. InsyaAllah untuk pada hari pertandingan pun makan minum pun akan disediakan, kecuali yang macam daerah Kelang yang kena travel jauh sikit tu ke, itu adalah atas perbelanjaan sendiri. Okey, baik Doktor. Terima kasih. Sebenarnya program ni untuk dimanfaatkan di daerah Sabak Bernam saja sebenarnya, tapi disebabkan
macam tak best lah kalau kita hanya sekadar ni. So kita buka kepada daerah yang lain supaya sijil PAJSK untuk pertandingan ni kita boleh dapat di peringkat negeri. Sebab tu kita buka ke daerah lain tu untuk dapatkan mata PAJSK negeri untuk PAJSK. Boleh tahu tak last date pendaftaran bila ya? Pendaftaran. Ya ni sebenarnya yang macam sebenarnya kan susah untuk saya nak ni sebab bila kita tengok balik kalender tu kan. Sebab nanti hari Rabu minggu depan dah start cuti sekolah apa semua, agak ni jugalah untuk cikgu nak ni form sekolah sebab benda ni pun notis agak macam ingat sebab saya masa tu saya lepas pandang untuk cuti sekolah bulan Jun. Tapi maksudnya macam last saya berbincang dengan Cik Farah dengan Dr. Husin, mungkin sampai itulah yang 21-22 kan Dr. Husin kita yang kita punya workshop tu. Bingkai betul. 21. 21 sorry. 21 tu so maksudnya kita akan sampai ni lah, tapi saya minta cepat-cepatlah sebab nanti kan kalau dah ramai nanti hantar last minute nanti takut penyertaan tu dah penuh. So lagi baik ni sebabnya yang untuk 21 tu memang kita akan jemput untuk datang tu bukannya untuk semua tapi adalah untuk grup yang dah terpilih. Maksudnya sekali ni kalau register baru masuk dalam grup WhatsApp. Masuk grup WhatsApp. Sebab sekarang pun dah ada dah yang dah start register dah. Itu yang saya tengok dengan Cik Farah hari Khamis lah kan. Dah ada dah. Dah hantar. So saya harap kalau boleh cepat-cepatlah, nanti takut akan penuh, nanti takut ni sebab kita cuma nak limit 40 grup saja. Cuma nak tanya maksimum 6 orang, ada minimum ke untuk bilangan pelajar dia? Saya rasa 4-3 tu boleh kot apa dia untuk minimum sebab kita tak nak macam yang kita minimumkan 6 tu sebab kami tak nak sampai 10 orang satu grup, nanti takut macam terlalu ramai passenger lah. Okey, faham Doktor. Okey, Farah. Ada lagi ke soalan nak tanya? Kalau tak ada, saya ada share link untuk attendance dan untuk ECG lah hari ni. Nanti minta boleh isi dekat chat box. Kalau tak ada apa-apa, terima kasih join untuk program pagi ni. Tapi pada yang nak sekolah rendah, kita ada pukul 10.30 nanti roket air. Boleh join kalau berminat untuk pertandingan roket air. Terima kasih. Link yang sama. Link yang sama ke link beza? Link lain. Oh, link lain okey. Untuk yang ni nanti cikgu-cikgu yang ada di sini dan juga pelajar-pelajar yang dekat sini nanti Cik Farah akan share YouTube link untuk ni, dan juga jangan lupa yang belum follow IG Hamrel boleh follow. Nanti kita akan share link YouTube rakaman ni dan boleh tengok semula dan insyaAllah dan masih lagi kita akan sertakan sijil penyertaan untuk online ni.
So boleh wawarkan jugalah nanti sebab kita faham program ni mungkin ada yang sekarang ni kena ada program ke apa semua dekat ni atas kekangan masa kan. Jadi nanti boleh ulang tengok balik semula di YouTube. Okey. Kalau tak ada apa, saya rasa setakat itu sajalah. Farah, kita tu. Terima kasih semua. Terima kasih Tok Sen. Okey, terima kasih semua insya-Allah. Jumpa 10.30 nanti. Assalamualaikum.